Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Amin KP. Okey korang, so malam ni dan konten hari ni dia lain sikit. Dia lebih ke arah podcast. Sebab mandangkan saya nak buat keluar apa semua, masa tu agak kekurangan sikit. So saya buatlah podcast dulu. Saja-saja je So podcast kita malam ni adalah kisah seram yang pernah alami. Tapi bukan saya, okey, bukan saya. Ada tetamu jemputan kita. Assalamualaikum. Ini dia tetamu kita. Ini dia tetamu kita. Perkenalkan diri. Saya Muhammad Naim. Baru join podcast guys. Muhammad Naim dari mana? Dari Puncak Alam. Dari Puncak Alam. Okey. Puncak Alam. Ya. Mandangkan Puncak Alam ni pun ada dalam filem dia, pernah dengar kisah seram juga. So, terima kasih juga sebelum tu, terima kasih kepada Naim kerana sudi masuk podcast Amin KP ni. Jadi nak tanyalah, ada tak kisah seram yang Naim pernah alami Seram sepanjang berapa tahun nak hidup ni? Pernah tak ada? Kalau ada boleh ceritakan sikit dekat viewers kat luar sana. Saya first time dalam podcast Amin KP. Jadi hari ni saya nak menceritakan kisah seram waktu di asrama madrasah. Form 1. Form 1 time tu? Form 1, Form 2. Saya berada di sekolah, saya belajar di sekolah Tanjung Karang. Tanjung Karang. Kira Tafiz lah, Tafiz. Tafiz. Okay guys, cerita dia tak berapa seram. Paling seram kawan makan kawan. Kawan makan kawan Itu bukan setakat seram, tu kejam tu. Okey, tak apa. Teruskan. So itu paling seram lah. Jadi waktu ni kejadian di asrama tu tak adalah seram, tapi baru 2 bulan 3 bulan dekat asrama. Dah kena kacau dengan hantu air lah, kena ketuk dekat tandas lah. Hantu air? Hantu kolah. Hantu kolah. Hantu kolah tu maksudnya hantu tu dari kolah ke macam mana? Hantu tu baling kayu. Hantu tu baling kayu? Lain macam. Belakang tak ada orang. Ni cerita kejadian benar lah. Tentu malam. Jadi malam waktu tu first time duduk asrama, memang nak pergi tandas orang, nak kejut orang malu. Nak kejut ustaz rumah jauh kan. Yelah. Jadi ini pengalaman waktu tu duduk asrama. Waktu tu nak balik, kena habiskan nazirah dulu, belajar. Lepas tu baru boleh balik kan. Boleh balik rumah kan. Jadi hari pertama tu tak ada apa, hari kedua tak ada apa, minggu pertama tak ada apa. Start hari ketiga, hari keempat dah 2 orang kena rasuk. 2 orang kena rasuk? Tu perempuan ke lelaki? Lelaki, dia memang lelaki. Oh, memang sama lelaki lah. Okey. Kena rasuk? Kena rasuk, ingat lagi lama dia. Tapi tak apa kan, kita abaikan lah. Okey, faham. Cuma kejadian kena rasuk tu daripada rumah makan lah. Kita orang macam nak pergi rumah makan tu, ada dalam 1 kilometer. 1 kilometer. Naik van ramai-ramai pergi makan kat sana. Lepas tu kita balik lah. Tapi akan ada 2 orang 3 orang akan stay kat sana, settlekan basuh talam, kemas tempat rumah tu, baru balik asrama. Ya. Tapi kita orang makan waktu tu habis dalam pukul 11 malam. 11 malam. Memang agak seram juga 11 malam tu. Rumah tu memang jauh dekat rumah kampungan. Lepas tu ada tandas satu, rumah kampung, tempat makan. Macam kantin kan. Lepas tu yang dengar ceritanya lah. Dekat kantin tu memang dah banyak kes kena rasuk lah. Semua dah balik lah, tiba-tiba datang makcik bawa makanan. Dek, ni makanan ni. Dia letak atas meja, esok kita datang makanan tak ada. Ini real ni. Seram. Dah 2 kali 3 kali lah. Kawan tu pun dah cerita sampai dah trauma. Dia tahu makcik tu. Kiranya makcik yang tu tak wujud? Tak wujud. Dia letak makanan. Tu okey lagi. Dia letak makanan, esok makanan tak ada. Ada yang kawan seorang lagi ni, lepas makcik tu letak makanan, patah balik makcik tu tak ada kaki. Real tak betul. Tak ada kaki Tak ada kaki. Lepas tu dia terus masuk. Kalau daripada situ dah ada pagar rumah. Ni tak ada pagar. Dia tak keluar daripada pagar, dia keluar masuk hutan, hilang.
Allah. Makcik tu siap cakap terima kasih. Saya kalau Jemput mungkin dah makan. situasi tu mungkin saya rasa tak tahulah. Demam rasanya. Saya tak Okey. pernah lalui tapi kawan lah kan. Okey. Ni kisah kawan dah ni yang sekali asrama lah ni. Tu asrama. Faham. Nak bagi tahu asrama tu memang dah ada lah kan. Dah lama lah. Lepas tu kawan tu dah yang perasan tak ada kaki tu. Bayangkan lah dia berjalan macam ni pusing sana. Dia Kira jalan tu lebih ke arah terapung macam tu lah. Faham. Dia macam tu lah. Terbang lah, kita terbang. Okey, faham. Dia tak ada tadi. Ni lepas tu satu lagi kisah. Macam ni lah. Waktu tu pukul 2-3 pagi ni nak dekat sebulan lah. Diorang cakap kalau pukul 2-3 pagi kalau boleh kejut kawan lah kan. Kejut kawan. Lepas tu baca ayat kursi sebelum keluar. Sebab apa? Sebab waktu tu setiap kali malam diorang cakap jangan tidur jangan tidur lewat lah. Macam ya kata Hafiz selalunya memang tidur awal lah kan mostly. Tidur awal lah. Pukul 12 dah kena tidur lah. Pukul 12 dah kena tidur. Lepas tu mula-mula kita tidur je lah macam biasa. Pukul 11 tu masing-masing dah ngantuk. Pukul 11 masing-masing dah ngantuk tidur kan. Lepas tu nak jadikan cerita, malam tu ada 3 orang, saya, Anik dengan ada seorang lagi tu tak boleh tidur. Time tu dah pukul 11 lebih lah. Habis makan apa semua lepak nak kena tidur lah. Esok ada macam ceramah kan, tak ada kelas pun ada ceramah kan. Waktu tu ustaz ada bagi tahu kalau boleh dengar jangan keluar malam. Kalau dengar diorang ketuk jangan keluar tu bukan ustaz kan. Pukul 12 malam. Waktu tu kita orang macam tak ingat, lupa macam tak abaikan lah pesan ustaz kan. Lepas tu tengok tak sedar pun jam pukul berapa tapi dengar diorang ketuk. Ada 3 pintu kat asrama tu ada orang ketuk lah macam tut. 3 pintu serentak dia ketuk. Ustaz seorang lah. Kalau ustaz seorang Kira time tu semua dah tidur lah. Ada yang dah tidur, ada yang tengah makan nasi lemak lagi kan. Yang makan nasi lemak tu orang ke bukan? Orang. Okey, selamat. Kalau bukan orang tu risau tu. Orang kat meja lah tengah plan lah esok nak pergi rokok tak ada. Lepas tu teruskan. Lepas tu lepas dah bunyi serentak pintu tu ketuk pop. Sebab ustaz seorang lah. Takkan ustaz ketuk 3 pintu kan. Bunyi 3 pintu, ada kawan seorang ni menggatal. Dia tak buka pintu tengah sebab pintu tengah tu menghadap rumah ustaz. Dia buka pintu hujung, tak nak bagi nampak kan. Tak nak bagi ustaz tahu. Dia buka pintu hujung. Ini paling real lah. Lepas dah kena ketuk, pukul 12 memang time tu tak tahu pukul berapa tapi time tu pukul 12. Pagi jadi ustaz cakap jangan keluar apa semua. Dia buka pintu, dia nampak perempuan tengah menyangkung. Allah. Tengah menyangkung macam ni, rambut panjang. Tangan dia kuku panjang lah kan. Tengah pegang bayi. Nak terkam dia. Allah Akbar. Tapi terkangkang lah, macam terkangkang kain batik berdarah-darah. Kira makcik tua beranak. Tak tahu kan. Member memang dah nampak depan mata. Dia tengok benda tu terkam. Benda tu dah berdarah, tangan kuku panjang kan menyangkung kat pintu. Allah. Hujung. Sebab saya kat situ pernah lah juga saya mengalami nampak sosok tubuh yang macam tu. Bila dibayangkan tu seram dia tu, masya-Allah, tak boleh kata apa. So itu je lah kisah yang boleh diceritakan. Mata benda tu dah kat depan lah. Depan muka lah. Itu rasanya esok demam tu rasanya. Okay. Gigi dia tak ada. Gigi dia macam lidah lah. Yelah. Lidah. Faham. Mata dia rasanya sampai sini je lah. Kita kongsikan sedikit apa yang boleh dikongsikan. Jadi itulah dari Naim kita. Dia kongsi sedikit pengalaman yang dia pernah alami sikit. Dari kawan dia. So, okay, kalau ada cerita lagi yang boleh disambung, ada lagi, saya akan buat lagi kisah seram dari episod kedua. Jadi korang jangan lupa support and like, subscribe, okay?
like, So, komen dan subscribe. jumpa lagi di next video akan datang. Assalamualaikum.